kepada membantu. Mahu memberikan pengalaman yang berbeza kepada pengunjung, Mahazir menjentik kelainan. Satu daripada keunikan pusat Century ini ialah pengunjung boleh menikmati sendiri keenakan daging landak ketika melawat pusat ini dengan melakukan tempahan awal. Menu eksotik daging landak bukan hanya lembut dan sedap. Ia turut dikatakan berkhasiat serta mempunyai kandungan nutrien protein asid amino dan omega-3 tinggi yang penting untuk kesihatan lestari tubuh badan. Untuk masak daging landak ni, kita kena rebus dalam 3 jam dengan kayu manis, gula sikit. Sebab daging landak ni dia terkenal dengan pahit sebab dia makan pun benda-benda pahit. Banyaklah khasiat-khasiat lain. Kalau masak dengan sempurna, dia rasa lembut. Cuma fiber dia ketat kan. Dia punya jalinan daging tu dia rapat daripada daging lembu. Jadi kita kena lebih rebus lebih lagi. Membayangkan daging landak sebagai menu masakan, pasti ramai yang menarik muka. Tiada gambaran yang dapat dilafazkan sehinggalah merasai sendiri keenakan dan keistimewaan daging landak. Daging landak tetap mendapat permintaan tinggi dengan harga pasaran lebih RM200 sekilogram, namun buat masa ini bekalannya adalah terhad. Kebanyakan yang kali pertama, mereka banyak bagi respon kulit landak tu. Rasa dia unik lah. Nampak kenyal, gigit, lembut. Daging landak ni kita boleh masak berbagai-bagai cara lah. Khususnya gulai, rendang, masak kicap, salai pun boleh. Selalu mereka masuk hutan kan, tak ada nak buat apa, mereka salai ya. Tu pun okey, cicah, air asam, tu pun sedap juga. Tak kenal maka tak cinta. Pusat Century Landak Raya sentiasa menerima kunjungan masyarakat dari dalam dan luar negeri Kedah, terutama yang curiga dan ingin tahu kewujudan landak raya di sini. Pusat Century ini beroperasi dan dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari. Ini ialah inisiatif Mahazir dan ia telah mendapat permit daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bagi tujuan membela, membiak dan sebagai perniagaan. Sesuatu yang menarik perhatian anak sebab selalunya kita tidak terdedah dengan landak. Hari ini mereka dapat belajar sesuatu yang baru, macam mana landak-landak ni kita boleh bagi dia makan, boleh mengusap. Apa-apa mitos lah yang berkaitan dengan landak, kata dia membahaya, dia menembak, sesuatu tu yang tidak berlaku lah sebenarnya. Alhamdulillah lah dengan adanya pusat pembiakan landak ni, dia boleh memberi peluang kepada penduduk sekitar, sama ada di Sek ataupun luar daripada Kedah untuk datang ke sinilah, kerana setahu saya dia adalah percuma. Ini anak yang lahir tadi sudah kita kumpulkan dalam session bermakna. Selain bersemuka secara fizikal dan amali mengenal lebih dekat landak raya, pendekatan teori menerusi kursus penternakan landak raya turut dilakukan. Mahazir mahu memberi pendedahan dan perkongsian peribadi tentang penternakan landak bagi mereka yang benar-benar serius dan percaya kemampuan perusahaan landak raya. Memang seronok datang ke sini, dapat belajar, dapat menerima ilmu. Macam kami ni yang dah nak bersarang ATM dia, dapat belajar mengenal landak, habitat dia, kehidupan dia, cara memelihara landak dan penjagaan dia kan, cara untuk membina kehidupan nanti kami selepas bersarang ni kan, untuk belajar macam mana nak berternak landak. Kita nak menyedarkan orang awam ni tentang mitos ni bukan satu benda yang senang lah. Sebab kadang-kadang bila saya cerita tentang kata landak ni tak boleh panah, landak ni bukan haiwan yang berbahaya, kadang-kadang sukar untuk orang nak terima kenyataan tu. Sebab sekian lama kita ditanam dengan kepercayaan yang macam tu kan. Saya nak yakinkan dia orang tu, mesti saya kena ada ilmu yang mencukupi lah. Dan penting sekali untuk meyakinkan orang ni, maknanya mereka sendiri kena datang tengok dan boleh bermesra dengan landak. Bila dia sendiri dapat merasai macam tu, baru dia boleh faham kata landak ni tak membahaya. Bermula dengan hanya 3 ekor landak raya yang dibela sebagai hobi pada tahun 2013, Mahazir yakin ternakan landak ini mampu memberi pulangan lumayan kerana saiz perniagaan dan produk hasil penternakan landak raya ini mampu diperluaskan pada masa akan datang. Landak raya
haiwan spesies purba yang disalaherti oleh masyarakat. Diberi julukan pemangsa biarpun hanya mangsa yang lemah. Bersama memahami keunikan landak raya dan membantu memelihara habitatnya agar tidak terus diancam kepupusan.